Assalamualaikum. Jom masak apa yang ada je. Hari ni nak masak nasi biryani telur. Saya dapat resepi ni daripada YouTube. Saya tak pasti dia orang mana, tapi dia cakap macam bahasa Hindustan lah. Tapi ada serikata bawah tu. Saya faham lah juga bahasa Inggeris, bahasa orang putih. Okey lah. Ni kita nak rebus beras dulu, beras basmati. Itu bahan-bahan air rebusan tau. Bubur minyak sikit dan juga garam. Garam tu kena lebih sikit tau. Lepas tu kita kena letak air lemon, tapi saya tak ada. Saya bubur cuka sikit, lupa pula nak record. Okey, itu saya masukkan beras basmati yang saya dah rendam 30 minit. Kita rebus dia, bagi masak 90% masak. Maknanya nak masak, kira nak masak dah lah. Macam masak lah, kalau bagi saya masak lah. Lepas tu dia, sebab kita nak masukkan dalam kuah nanti kan. Okey, lepas tu dah okey, rasa dulu beras tu dah masak ke belum. Tak silap saya dalam 7 atau 5 minit macam tu lah. Okey, dah masak. Kita angkat dulu beras tu. Teruskan dia, air dia tu, air rebusan tu. Okey, lepas tu kita nak perap telur rebus. Telur tu saya dah rebus. Lepas tu bubur serbuk cili, kunyit dan juga garam. Lepas tu kita kelar-kelar sikit telur tu bagi dia masuk perapan tu. Okey, lepas tu kita panaskan minyak. Nak goreng bawang. Bawang merah ni saya buat dalam 3 biji. Saya hiris-hiris sebab kita kena guna banyak baru sedap masuk dalam nasi biryani ni. Okey, lepas tu kita goreng dia sampai garing. Betul-betul garing tau. Macam tu. Macam ni. Nampak kan? Okey, lepas tu dah garing macam tu, angkat ya. Tutup api dulu tau, sebab takut lagi makin hangit pula nanti kang bawang tu sementara kita nak angkat tu. Okey, kita angkat dulu bawang. Lepas tu masukkan telur yang kita perap tadi. Goreng sekejap. Sebab kita nak ambil minyak dia tu kan, baru ada rasa sikit lah kat situ lah. Okey, sekejap je tau. Tapi memang meletup sikit lah masa ni. Goreng sekejap je. Lepas tu angkat. Dah angkat, kita masukkan tulisan yang ada tulis kat atas tu, bahan tumis ni. Lepas tu dah ni, masukkan bawang putih dan halia. Saya tumbuk tau, jadikan paste. Lepas tu dah tu kita masukkan cili hijau, cili padi hijau. Saya tak pastilah sebab apa, tapi dalam video tu memang dia ajar bubuh cili padi hijau ni lah. Okey, lepas tu masukkan rempah biryani. Rempah biryani ni saya buat sendiri, homemade. Nanti saya tulis. Saya tulis lah kat situ, baca. Okey, lepas tu saya masukkan tomato paste. Saya buat, saya blender tomato dalam 2 biji macam tu. Lepas tu masukkan serbuk perasa. Garam tak payah dah tau. Lepas tu kita masukkan yogurt sebenarnya, tapi saya tak ada. Saya bubuh je apa yang ada. Saya bubuh susu cair sikit. Lepas tu saya bubuhkan bawang goreng yang saya goreng tadi. Bubuh separuh je, sebab kita nak bubuh pula nak dekat masak nanti. Masukkan daun ketumbar. Daun ketumbar tu saya frozen kan, tu yang jadi macam tu. Okey, lepas tu kita bagi dia sebati. Masukkan telur yang kita goreng sekejap tadi. Masukkan. Okey, lepas tu kita bagi dia tutup lah, bagi dia pecah minyak betul, masak. Dah masak betul tu, dah pecah minyak macam ni. Okey, bolehlah bubur beras nasi yang kita masak tadi kan. Okey, bubur dalam tu. Bubur semua. Okey, lepas tu kita rata-ratakan sikit. Lepas tu kita bubuhlah bawang goreng yang separuh tadi.
Kita bubur separuh dah dalam kuah tadi. Lepas tu kita bubur separuh lagi ke atas. Okey, lepas tu kita letak minyak sapi. Tu minyak sapi tau. Letak sikit-sikit je. Dia ada rasa lemak kat situ. Lepas tu kita tutup sekejap, bagi dia steam lah, macam steam macam tu. Lepas tu sekejap je saya pun berwarna. Sebenarnya ada berwarna kuning tapi saya tak ada. Saya ada berwarna oren je pun boleh lah. Masuklah berwarna tu, berwarna makanan ya. Lepas tu okey, dah siap. Kita kacau-kacau lah dia. Jangan ganas-ganas sangat kacau tu. Kacau sikit-sikit je, bagi dia sebati dengan kuah tu. Okey, macam tu lah. Sedap kan? Memang sedap pun. Tanya suami sedap ke? Dia kata sedap. Okey lah tu. Lepas tu okey, dah siap. Okey, macam tu lah. Senang kan? Okey, selamat mencuba nasi biryani telur. Saya halalkan resipi ni ya. Cuba tau, sedap. Okey. Okey, selamat mencuba.